Biadab! Nak hajar! Malukan aku! Sia-sia je kami hantar kau belajar luar negara. Ilmu ini yang kau bawa balik. Cikgu kau ajar kau ilmu kurang ajar ke? Bu, Baiduri tak belajar semua ni, Bu. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Menduakan Allah apa? Cuba kau bagi tahu aku. Apa ajaran dia yang menduakan Allah? Segala ajaran dia betul. Tak. Bu, apa ni, Bu? Hah? Cium kaki, minum air kaki semua ni apa ni, Bu? Bid'ah, Bu. Ya Allah, Bu. Janganlah sampai kita jadi bodoh, Bu. Bu, semua ni kurafat, Bu. Dosa besar. Astaghfirullahalazim. Dosa besar, Bu. Diamlah. Ikut je, Ikut je. Bu, mana boleh, Bu? Ikut je. Habis dengan jihad rumah awak tu. Awak sepatutnya lebih utamakan apa dalam rumah ni. Saya ni suami awak, tahu tak? Saya lapar, nak makan, awak tak masak. Tu baju dan bilik tu dah menimbun dah. Awak langsung tak cuci. Apa pentingnya sangat awak nak pergi sibuk sambut anak orang tu balik? Bukannya baju gambar pun kan? Siapa kata tak penting? Budak tu baru balik dari Yaman. Dia bakal ketua, bakal pemimpin dalam jihad ummah. Jadi kita kena raikan. Awak ni dah melampau sangatlah, Kesum. Saya ni dah lama sabar, tahu tak? Cakap saya langsung awak tak dengar. Iman adalah alif, tauhid adalah akhlak, dan mim adalah kesejahteraan. Untuk mencapai ketauhidan pada Allah dengan sifat Muhammadiyah dan peradabannya Sulaimaniyah, tidak ada seorang manusia pun yang mampu berjalan sendiri. Sedangkan Nabi Musa bersusah payah menuntut ilmu dengan Nabi Khidir semata-mata untuk mengenal Allah. Cahaya di atas cahaya. Nur Muhammad hanya boleh diperolehi oleh orang-orang sufi yang hak. Bid'ah, Abi. Semua yang dilakukan oleh jihad ummah ni dah jauh terpesong dah daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya tak boleh membiarkannya. Kalau saya biarkan, maksudnya saya pun dah bersubahat, Abi. Saya nak betulkan tali bid'ah ni yang dah tersimpul supaya kembali semula ke jalan Allah. Walid lantik kau untuk jadi amir atau jemaah-jemaah tu untuk bantu mereka dekat pada Allah. Bukannya buat orang tu semua lari fikir daripada kesombongan ilmu kau tu. Cuba kau bagi tahu aku. Apa ajaran dia yang menduakan Allah? Segala ajaran dia betul. Tak satu pun yang bercanggah. Apa yang dia ajar, semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Jadi minum air kaki semua tu, Bu? Betul ke? Itu untuk mendapat barakah seorang guru, seorang mursyid. Kalau kau nak minum, minum. Kalau kau tak nak, sudah. Bukannya sembah di muka dia. Tapi itu salah, Bu. Salah, dosa besar, Bu. Kalau dia betul-betul seorang guru agama, dia takkan suruh jemaah dia untuk minum air kaki dia, Bu. Awak ni taksub sangat dengan dia kan? Ya. Awak nak pergi kan? Ya. Pergi lah. Saya ceraikan awak dengan talak satu. Nah, sikit je. Bagi kat yang lain. Kak, diorang buat apa tu? Berkat kisah Walid. Ambillah sikit. Tak nak lah.
Saya tak perlu nak minum sisa orang untuk dapatkan berkat. Banyak lagi cara lain untuk kita dapatkan berkat daripada Allah.